Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak tunjuk video. Saya nak tukar Android player ni. Saya nak letak ke atas. Okey, saya akan letak atas ni. Gantikan dengan casing universal ni lah. Kunci. Okey, bila saya cek balik daripada pandangan sini tak terhalang. Okey, boleh nampak. Nampak lagi depan. Jadi saya nak buat keputusan nak pasang ni, sebab anak ambil anak-anak sekolah pun kadang-kadang sibuk, diorang nak tengok semua. Bila kat bawah ni terlindung, bila kat atas ni diorang boleh tengok lah dengan selesa, tak payah nak terjenguk-jenguk kat bawah. Sebab tu saya nak pasang kat atas ni. Okey, nak tahu cara pemasangan dia, kita nak transfer macam mana, teruskan menonton. Tu 1, 2, kita kena riliskan kabel tu. Okay, kita dah riliskan kabel 2 bawah tu dengan sini, baru kita boleh tarik casing ni keluar. Tarik daripada atas. Ketat sikit . Okey. Baru dia boleh tanggal. Baru kita boleh tarik ke depan. Sebab bila ada kabel tu, kita tak boleh nak tarik ke depan. Untuk Android player saya akan pakai Android player lain. Tapi untuk wiring Android player ni tak perlulah, kita just pakai yang lama punya. Okey, macam sini dah ada gangguan . Mungkin yang sini kita kena tebuk lubang. Kita tebuk lubang kat tengah untuk masukkan, untuk lepaskan wire ke atas. Wire akan tembus ke sini . Sini pun mungkin kita akan tebuk juga lubang untuk lepaskan wire daripada bawah ni naik ke atas. Okey, untuk sini saya dah potong ni, nampak? Saya potong untuk laluan wire ni, untuk wire kabel power ni dan lain-lain kabel. Yang sini pun saya dah potong untuk ke belah atas ni. Saya dah ketembus sini. Okey, untuk wire semua lalu tengah ni . Ni saya dah keluarkan semua wire. Untuk wire USB, ni GPS antena radio, power, ni untuk amp, dengan ni untuk reverse camera. Ni saya terputuskan reverse camera ni nanti saya pasang balik wire ni, reverse camera ni. Semua wire ikut situ. Lepas tu yang ni kita dah buat macam ni, jadi senang kita nak masukkan. Jadi tak sangkut wire. Okey, nampaknya wire power ni kita kena sambung ke sebab tak lepas kat sini. Kalau kita letak atas ni, duduk belakang ni, dah akan sangkut Android. Kalau kita letak kat tengah ni, dah akan sangkut ni soket Azerlite punya wire belakang ni. Jadi kita kena sambung jugalah, bagi dia panjang sikit. Kita sambung guna universal soket ni, tersambung ni, tersambungkan wire ni, ikut je color. Tapi kalau nak mudah, beli extend lah. Beli extend wire, kita cocok je kat sini. Lepas tu kita wire dia tu kita tarik naik atas. Yang tempat cocok dia sini, dia ada female. Yang sini ada male, kita cocok kat female. Lepas tu yang ni kita terus cocok kat atas. Kalau nak mudah, harga dia pun RM10 je pun kalau yang extend tu. Okey, dah selesai. Kita sambung wire ikut color. Kita guna tube shrink nak bagi kemas. Lepas tu nanti ni semua kita balut pakai tape hitam . Siap kita masuk wire, kita pasang casing dia. Casing dia duduk kat sini macam duduk sini. Sini kita ikat skruan 4. Bawah ni memang saya biar kosong, tak biar rapat, sebab biar angin masuk. Jadi Android tak panas sangat. Sebab dia duduk atas, dia kena panas .
skru kecil. Oke, dah siap itu pasang. Dah tes semua hidup. Dah setting pairing kan, steering wheel control. Tinggal bawah ni lah kita nak tutup, lepas tu kita nak bor laci. Kita buatkan papan ni dulu, tutup saiz ni dulu. Lepas tu baru kita potongkan untuk bor laci. Nanti kita just masuk je kan laci tu. Okey, macam ni lah jadian dia. Okey, itu saja video kali ini. Kalau tak faham boleh drop komen, insyaAllah nanti saya reply. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.